Bismillahirrahmanirrahim. Iqlab. Iqlab tu terjadi apabila nun mati yang si ada tanda sukun, tanwin atas, tanwin di bawah si selari, tanwin depan 99 berjumpa dengan huruf ba. Jadi hukumnya iqlab lah. Faham si? Cuma yang kita kena tahu dalam Al-Quran kita, Resam Usmani, nun mati yang si ada tanda sukunnya atasnya ada tanda mim kecil. Manakala tanwin yang asalnya ada 2 baris, dibuang 3 baris. Dibuang 3 baris digantikan dengan mim kecil. Jadi senang cerita, nangga ajak mim kecil tu hukumnya adalah iqlab. Huruf selepasnya confirm ba. Boleh faham sih? Ambil perhatian, mim kecilnya ekornya ke ribah. Bukan ekornya ke tepi, ekornya ke ribah. Mun ekornya ke tepi, mim ya bukan mim iqlab, tapi mim waqaf. Ya ajaklah. Harap faham. Moga-moga sudi-sudilah sebar-sebarkan juga kepada jiran-jiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum.